Jangan terkeliru, jangan terbeli dengan daerah-daerah ini kerana kita mesti ikut peraturan. Yang mana berlalu itu saya tak nak ungkit. Di mana saya cakap dalam dewan, ya. Kita nak pergi ke hala hadapan, ya. Kita supaya ada satu sistem yang boleh kita urus tadbir hal-hal tanah ini dengan sebaik mungkin. Bukan seperti yang ada berlaku sekarang. Tidak adil bagi rakyat, tidak adil bagi kerajaan dan sebagainya. Dan ini satu angka yang agak besar. Namun tindakan seterusnya perlu dibuat dan saya harap semua pihak harus bekerjasama. Kerana kita tidak boleh membiarkan amalan aktiviti haram ini diteruskan. Untuk menoktahkan dan selesaikan secara terbaik. Ya, harus memahami hakikat itu. Itulah yang sebenarnya. Dan mana-mana pihak yang nak membuat permohonan, sila buat permohonan yang secara ofisial. Ini proses-proses yang ditentukan untuk kerajaan. Kita boleh berusaha untuk menotah ini berbagai peringkat. Tak boleh buat secara mengejut dan sekaligus itu mungkin susah sikit lah. Kurang-kurangnya ada haluan ke situ menotahkan. Ya, ada hala tuju. Kalau tidak, kalau tak ada hala tuju, dan makna hala tuju mencerobohi akan berterusan. Itu memang saya selalu ke sana dan bila saya terbang ke sana saya berasa sedih kerana kalau lalu atas lembah Bertam kita tengok ada macam bukan hutan lagi dah, hutan plastik je. Hutan plastik je. Boleh saya kata kategori itulah, term itulah. Hutan plastik dah berada di lembah Bertam ini. So itulah, itu dah menjadi nasi dah jadi bubur. So mungkin satu kaedah baru akan kita kaji dan introduce kepada kerajaan. Ya. Kita boleh berusaha untuk menotah ini berbagai peringkat. Tak boleh buat secara mengejut dan sekaligus itu mungkin susah sikit lah. Kurang-kurangnya ada haluan ke situ menotahkan. Ya. Ada hala tuju. Kalau tidak, kalau tak ada hala tuju, dan makna hala tuju mencerobohi akan berterusan. So we should not allow that. Dan pencerobohan mesti dihentikan. Kalau tidak, tindakan-tindakan yang sewajar akan diambil dan mungkin hukuman lebih berat akan ditimpa kepada penukar haram. Saya nak mengingatkan kepada mereka, kita ada undang-undang di negara kita dan dengan faham. Itu saja. Ya? Ya. Tunggu. Kalau tengok benda ni memang dari segi law memang salah. Tapi masih ada pihak yang dia contoh jadi pejuang rakyat lah apa yang cuba nak membela orang yang mencobor tanah ni tuanku. Mungkin ya. Jangan terkeliru, jangan terbeli dengan daerah-daerah ini kerana kita mesti ikut peraturan. Yang mana berlalu itu saya tak nak ungkit. Di mana saya cakap dalam dewan, ya. Kita nak pergi ke hala hadapan, ya. Kita supaya ada satu sistem yang boleh kita urus tadbir hal-hal tanah ini dengan sebaik mungkin. Bukan seperti yang ada berlaku sekarang. Tidak adil bagi rakyat, tidak adil bagi kerajaan dan sebagainya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.